Hari ni kita nak masak churros. So, jom. Pertama sekali mestilah kita nak pergi beli barang. Jadi jom ikut aku pergi pasar raya. Okey. Aku dah buat kira-kira untuk bajet yang awal. Tapi sebenarnya aku dah banyak barang yang sedia ada. Jadinya ada 2 benda je yang aku kena beli. Jadinya banyak yang jadinya. Ini je lah yang aku kena beli. Jom teman aku cari barang. Pertama sekali aku nak beli butter. Jadinya aku nak tengok mana yang lagi murah. Mestilah aku nak pilih yang lagi murah kan. Jadinya aku pilih lah yang buttercup ni sebab dia nampak lagi murah daripada yang lain. Okey, dah dapat satu. Lepas tu aku nak beli pula coklat masakan untuk buat topping dia. Aku jumpa yang murah. Jadinya aku pilih lah yang ni, milk chocolate sebab aku suka manis-manis. Sebab aku tak manis sangat. Jadi aku beli lah manis-manis daripada dark chocolate tu kan. Okay, dah dapat barang, jom kita balik ke dapur JPP untuk mencari barang yang ada. Korang mesti perasankan apa tak ada, iaitu video aku bayar. Ya, video tu hilang. Jadinya aku nak beritahu cara aku bayar ialah di kaunter yang beratur. Sebab lagi mudah, senang dan cepat. Setelah dikumpul-kumpul, inilah kesemua bahan yang korang perlu sediakan untuk buat churros. Jom mula masak. Okey, pertama sekali korang masukkan 3 cawan air. Tapi biasanya aku buat 1 je. Kemudian masukkan butter. Aku buat 2 adunan. Jadinya aku masukkan semualah butter ni. Okey. Lepas dah masukkan butter tu, korang kena kacau. Lepas tu masukkan sedikit garam. Lepas dah masukkan garam, kacau je lagi. Lepas kacau tu sampai dia menggelegak macam ni, masukkanlah tepung. Ini sebelumkan api lah. Okay, masukkan tepung, masukkan sikit-sikit. Macam ni kan. Lepas masukkan satu, kacau. Lepas masukkan satu, kacau lagi. Sampailah dia jadi macam ini. Masukkan esen vanila, lepas tu kacau lagi. Sejukkan sekejap. Okay, macam ni boleh masukkan telur. Oleh kerana telur aku ni dia besar, jadinya aku masukkan 2 biji je lah. Lepas tu kacau sampailah dia sebati semua sekali. Inilah pipe yang kita gunakan untuk pipe churros tu nanti. Nanti masukkan jagungan tu dalam plastik ni. Bermulalah sesi goreng-menggoreng. Okey, jadi kita pipe lah kita punya churros menggunakan pipe yang kita buat sendiri. DIY tu. Okey, gunakan kita potong je. Guna tu. Goreng sampai dia garing-garing. Buih-buih sedapnya. Sampai dia garing-garing macam tu, angkatlah dia. Macam tu. Jadilah churros. Siapa kata dah siap? Belum lagi, sabar. Kita buat dia punya dipping dia. Kita gunakan milk chocolate yang kita beli tadi dan kita gunakan teknik double boil. Jadi kita bagi dulu lah yang bawang tu panas, letakkan dalam loyang lain, cairkan dulu coklat tadi. Sampai dah cair tu, bolehlah kita masukkan minyak supaya dia tak keras mula sikit nanti. Okey, lepas tu kita masukkan juga susu supaya dia lagi lemak-lemak manis. Sampailah dia jadi macam ni. Dan tada! Siaplah kita punya churros. Tapi dengan dip dia, kita buat drizzle sikit. Banyak. Okey. Lepas tu kita tengok sikit dia punya crunchy-an dia. Maaf tadi ASMR ya. Jadi nikmati sajalah dengan mata kepala anda sendiri. Begitu. Saya nak rasa, aku rasa dia masih dah sedap. Hamba. Okey dah. Tu je. Bye bye.